Buka speed test boleh? Kita main sama-sama tengok. Asal Kalah. takut. Kalah, jangan kalah. Pakai apa? Fast.com. Nampaknya kena tukar ke Istel ni. Kena tukar ke Istel ni sangat-sangat. Weh, alah teruk weh. Okay, so kalau contoh untuk family plan, sekarang saya ada yang plan RM98, boleh dapat 900GB, boleh pakai dalam modem. Speed macam tadi yang saya menang dengan awak tu, on tak on. Kita kena bincang dulu nanti. Jadi bagi tahu kat dia orang, belilah Istel. Beli lifestyle. Saya pun nak belanja awak jugalah. So maybe boleh bagi siapa-siapa pakai dekat rumah. Ada siapa-siapa lagi yang macam memerlukan. Even yourself sendiri pun kadang-kadang ada nombor untuk skandal kan. Kan kita tahu. Kita biasa ni. Okay, boleh pakai ni. Kita belanja dia plan yang dia kalah tadi. Sebab dia kalah, kita kesian lah kat dia. Dah lah student nak belajar, nanti assignment lambat hantar channel kan. Apa rasa saya nak kena buat apa ni? Follow lah TikTok. Okay. Nampak tak muka saya tu? Muka kita famous tau. Okay. Saya kalah speed test, jadi sila pakai Istel Telco.